Apakah nilai sebuah sejarah itu, tuan-tuan dan puan-puan? Nilai sebuah sejarah itu apabila kita lihat betapa Thailand mengeluarkan filem-filem sejarah mereka dengan teliti dan besar-besaran. Contohnya, mengerahkan askar-askar mereka berlakon dalam siri filem Naresuan. Malah pelakon utamanya yang membawa watak Raja Naresuan itu adalah seorang pegawai tentera. Bukan sahaja sejarah Ayutthaya, malah sejarah Ratu-Ratu Patani juga mereka rembat buat sumber cerita filem epik mereka, Queens of Lankasuka. Nilai sejarah itu amat penting di sana apabila kita lihat betapa raja-raja mereka sanggup sambung pahat batu bersurat, Ram Kang Heng pada abad ke-19 dan membuat kisah fiksyen tentang utopia Ram Kang Heng bagi menaikkan semangat patriotik dan cintakan tanah air mereka. Sarjana luar yang mempertikaikan kepalsuan ini akan dikenakan lèse majesté dan walau para pembesar atau pihak tentera berebut kuasa politik, sejarah dan institusi beraja mereka tetap dipertahankan walau siapa yang menang dalam konflik itu. Nilai sebuah sejarah itu apabila kita lihat kerajaan Sweden sanggup menaikkan kapal perang abad ke-17, Vasa yang tenggelam di dasar Laut Baltik yang memakan kos berjuta-juta dolar. Kapal itu dipelihara dan disimpan di dalam muzium sebagai simbol kebanggaan dan patriotisme di kalangan rakyat Sweden. Banyak lagi contoh-contoh sebegini yang menunjukkan kepada kita betapa orang luar amat-amat menghargai sejarah mereka dan sedar betapa sejarah itu amat berguna sebagai perkakas menaikkan keadiwiraan jati diri bangsa, lalu mencetuskan fikiran merdeka dan kreatif, memajukan ekonomi mereka dan menjadi negara maju. Mereka sanggup beratur panjang untuk memasuki muzium, membaca di kaki-kaki 5 perpustakaan kerana kerusi meja sudah penuh. Conquistador dan orientalis mereka mengangkut khazanah manuskrip kita beratus-ratus kilometer jauhnya, mengharungi badai dan petir untuk dikaji sejarawan mereka, dijaga dengan rapi, dibuat mikrofilm dan dikaji dengan khusyuk dan gairah. Kemudian diumumkan kepada mereka itu yang dari pagi beratur panjang untuk masuk ke muzium laksana membeli iPhone terbaru. Perkara-perkara begini belum berlaku di sini kerana minda tahyul dan fiksyen merajai jiwa kolonial kita. Kita masih bergaduh tentang perkataan-perkataan dan wujud atau tidak sejarah itu dan melabel sejarah sebagai fiksyen dan dongeng. Perkara ini biasa kerana kita pernah di bawah imperialisme dahulu. Yang luar biasanya, kita masih berminat menjadi saka imperialisme walau pada hari ini imperialisme sudah selamat di dalam lubang-lubang neraka. Mungkin generasi anak-anak kita akan menyaksikan betapa minda pasca merdeka nanti sudah kebah dari saka kolonial sepenuhnya.